Hello everyone, welcome to Slay the World, Bombas and Manja. Dan Assalamualaikum, selamat Hari Raya Aidilfitri. Sekarang ni kita berada di Hotel Olimpik Malaysia untuk uji bakat Sri Kandi Malaysia 2026 bersama saya, iaitu bakal finalis Sri Kandi Malaysia 2026 itu sendiri. Mungkin boleh perkenalkan diri serba sedikit, mungkin start daripada you. Okey, perkenalkan diri dan memberitahu kita mengapa anda menyertai pertandingan Sri Kandi Malaysia 2026. Nama saya Pavita. I berasal dari KL. Pekerjaan I Talent Acquisition Manager, and tujuan I join Sri Kandi Malaysia 2026 is because I nak empower women untuk build confidence and also to appreciate their worth, because all of us are worth it and we believe in woman empowerment and also success. So that is why I'm here for the audition today. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Haja Azman, berasal daripada Johor Bahru, berusia 30 tahun dan saya mempunyai butik baju Bollywood. Saya pemiliknya. Okay, kenapa saya nak menyertai Sri Kandi Malaysia 2026? Kerana saya nak beri inspirasi kepada wanita di luar sana untuk terus berkeyakinan tinggi dan membawa diri, menonjolkan diri lebih lagi. Jangan malu, jangan segan, terus bangkit dan jadi diri sendiri. Terima kasih. Hello, Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Hayatul Idina, berusia 25 tahun, berasal daripada Ipoh Perak. Kenapa saya nak join Sri Kandi 2026 adalah saya nak keluar daripada saya punya comfort zone. Saya nak kita mewakili wanita-wanita di luar sana untuk yakin dengan diri sendiri, percaya dengan your own beautiful, your own skin, dan saya ingin menjadi suara yang mewakili semua seluruh wanita di luar sana untuk ke hadapan. Terima kasih. Alright, itulah kata-kata daripada mereka yang menyertai uji bakat pada hari ini dan semoga maju berjaya di masa akan datang. So again and bye-bye.